Teknologi bukan lagi pilihan, ia keperluan. Namun, isu penyalahgunaan kecerdasan buatan di kalangan murid sekolah semakin menjadi parah. Menurut kajian dalam Universiti Putra Malaysia yang bertajuk Cabaran Kecerdasan Buatan AI dalam pendidikan tinggi, risiko serangan siber boleh berlaku apabila data dan maklumat didedahkan melalui teknologi AI seperti pemerhatian aktiviti individu secara masa nyata dan segera dalam talian. Isu ini mampu menjejaskan keselamatan siber setiap pelajar atau murid. Apa yang dahulunya dianggap sebagai alat bantu mungkin berubah wajah menjadi senjata rahsia untuk menipu sistem pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakira Rafikin Birosmaini dan rakan penyampai Nur Kasih Anira Batrisha binti Muhammad Razif akan mengupas isu ini. Fenomena ini wujud hasil daripada kebergantungan mutlak murid kepada teknologi tanpa disertai kefahaman yang mendalam tentang akibat penggunaan AI. Antara contoh penyalahgunaan AI dalam kalangan murid termasuklah menggunakan AI untuk memasukkan sumber rujukan, pelajari semua akademik dan banyak lagi. Hal ini berlaku kerana ketiadaan garis panduan jelas mengenai penggunaan AI dalam tugasan murid. Lama-kelamaan, ini akan menjejaskan sektor akademik di negara kita dan merosakkan generasi di masa hadapan. Sebagai pegawai eksekutif Syarikat Keselamatan Siber, kami ingin mencadangkan sebuah garis panduan yang sesuai dalam kalangan murid sekolah bagi mengatasi isu ini. Pihak kerajaan boleh memperkenalkan dasar pendidikan digital dan literasi AI dengan menerapkan pendidikan etika penggunaan AI ke dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kaedah ini mewajibkan pelajar dan pendidik mengikuti kursus literasi teknologi untuk membina kesedaran tentang batas penggunaan AI. Antara contoh topik yang wajib diterapkan ialah etika dan integriti akademik. Pelajar mesti mengakui penggunaan AI jika digunakan dalam tugasan dengan memaklumkan bahawa sebahagian kandungan ini dijana dengan bantuan AI. Tambahan pula dengan menekankan tentang topik privasi dan keselamatan. Topik ini mampu menerangkan kepada pelajar tentang risiko keselamatan data apabila menggunakan aplikasi AI atas talian dan penggunaan maklumat peribadi ke dalam platform AI. Kesimpulannya, dunia semakin canggih, namun tanggungjawab sebagai murid atau pelajar tetap kekal. Belajar dengan jujur dan gunakan teknologi seperti AI dengan bijak. Terima kasih kerana menonton. Sama-sama kita jadikan masa depan lebih cemerlang dengan ilmu, etika dan hati yang bersih. Jumpa lagi dan teruskan berfikir secara kritis dan bertindak secara beretika.